Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke program Telaah Resensi Buku bersama staf Anjuran Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob Petari. Jadi beradanya saya di sini, saya Fitri Fahiza binti Bunsu, moderator untuk sesi kita pagi ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua, sama ada secara fizikal ataupun dalam talian untuk bersama-sama kita dalam program ilmu yang santai tapi bermakna ini. Jadi izinkan saya untuk explain sedikitlah program telaah ini apa. Jadi program telaah ini sebenarnya bertujuan untuk kita menggalakkan budaya membaca, berfikir secara kritis dan berkongsi ilmu dalam kalangan warga perpustakaan dan juga universiti. Jadi harapan kita di Petari ini ialah bukan sekadar kita membaca buku tetapi juga kita cuba untuk menyelami mesej dan nilai dalam buku tersebut melalui program telaah ini. Jadi untuk sesi kita kali ini, buku yang kita akan telaahkan ialah Cerita Rakyat Orang Iban karya Hedi Munan. Sedikit tentang penulisnya, mungkin panel kita boleh betulkan saya sekiranya ada silap. Hedi Munan ini ialah seorang etnografer yang sudah lama menetap di Sarawak. Beliau juga banyak menulis tentang adat resam, kraf tangan dan cerita rakyat tempatan. Bukan sekadar cerita rakyat Iban saja, Melanau dan Kenyah dan sebagainya lah. Dan beliau sememangnya antara tokoh yang penting dalam mendokumentasikan budaya Borneo. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini, Saudara Harrison Anak Badi. Beliau merupakan pelajar latihan industri di Petari sekarang ini. Beliau sedang menjalankan latihan industri dalam bidang pengurusan perpustakaan dari UiTM Puncak Perdana. Sepanjang tempoh latihan beliau di sini, beliau akan aktif membantu dalam pelbagai aktiviti literasi, maklumat serta promosi bacaan lah. Jadi apa yang menarik, beliau mempunyai minat dalam bahan bacaan berbentuk cerita rakyat. Ini menjadikan beliau calon yang tepat untuk panel program telaah kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita dengarkan kupasan beliau tentang cerita rakyat orang Iban. Silakan, Saudara Harrison. Sila berikan tepukan sokongan kepada panel kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Okay. Sebelum tu saya akan memperkenalkan diri dululah ya. Saya Harrison Abadi, pelajar last semester UiTM Puncak Perdana, degree in Library Management dan saya akan menjalankan latihan industri di sini selama 5 bulan daripada bulan September hingga ke Februari 2026. Saya memilih Peteri sebagai pilihan pertama untuk menjalankan latihan industri kerana saya nak pengalaman baru dalam perpustakaan akademik yang selari dengan sistem akademik moden seperti menggunakan Scopus AI, repository Unimas dan juga sistem cataloging. Buku yang saya pilih untuk diulaskan adalah buku Cerita Rakyat Orang Iban. Buku Cerita Rakyat Orang Iban ini adalah buku siri orang Sarawak dan ianya merupakan penceritaan kaum-kaum etnik utama di Sarawak iaitu kaum Melanau, Iban dan juga Bidayo. Okey, Saudara Harrison, mungkin boleh kita berkongsi sedikit dahululah apa yang menarik minat saudara untuk memilih buku ini sebagai bahan telaah kita pada pagi ini. Untuk buku ini, saya rasa buku ini adalah buku cerita rakyat orang Iban dan ianya memaparkan 8 kisah rakyat tradisional. Dan saya berasa tertariklah untuk
meneliti warisan khazanah budaya kita. Sebagai anak Sarawak, saya berasa terpanggil lah untuk memahami dan menghargai cerita-cerita rakyat zaman dahulu kerana ianya sangatlah relate dengan kehidupan generasi masa kini. Okey, sangat menarik. Jadi, pemilihan buku ini bukan sekadar kebetulan, tapi buku ini mempunyai nilai sentimental dan budaya di sebalik buku tersebut. Jadi, sambil kita mengenali buku ini dengan lebih dekat, secara ringkas, boleh tak Saudara Harrison kongsikan apa antara kisah ataupun tema utama yang saudara jumpa dalam buku ini semasa pembacaan? Kisah-kisah yang ada dalam buku ini ianya memaparkan kandungan 8 kisah rakyat yang berbeza tajuk dan tajuk-tajuk cerita rakyat ini seperti yang anda semua boleh nampak dalam buku ni lah. Uh, saya akan bagi tahu sedikit lah tajuk dalam buku cerita ini boleh? Uh, Okey, untuk kandungan buku ini yang pertama ialah Sendi dan Guang. Sendi dan Guang ni mungkin sinopsis saya boleh bagi tahu lah pasal cerita ni. Sendi adalah anak gadis bongsu seorang ketua rumah panjang. Dia menjadi rebutan anak-anak muda di situ kerana wajahnya yang cantik. Namun hatinya hanya terpikat kepada seorang anak muda bernama Guang lah. Tetapi malangnya dia belum pernah berjumpa dengan anak muda tersebut. Semasa kecil dia bermimpi mendiang neneknya mengatakan bahawa dia akan berkahwin dengan lelaki tersebut yang bernama Guang. Jadi dia sendiri bertekadlah untuk mencari bakal pasangannya dan walaupun dia berhadapan dengan pelbagai ancaman tapi dia akan terus berusaha untuk mendapat pasangan hidupnya. Itu adalah cerita pertama. Kalau untuk yang kedua ialah Apa Saloi dan Kain Barunya. Untuk cerita Apa Saloi ini dia seperti yang kita tahu lah, Apa Saloi ini seseorang yang dia kurang cerdik dalam kehidupan sehariannya. Jadi banyaklah cerita lucu tersebut dalam kisahnya. Dan yang ketiga ialah Dayang Petera dan Beras Sakti. Dayang Petera dan Beras Sakti ini Dayang Petera adalah seorang yang bersikap degil dan dia susah untuk menerima pendapat. Jadi pada suatu masa dahululah, saya pendekkan cerita ni secara ringkasnya. Dayang Petera ni dia ditugaskan oleh Raja Pipit untuk menjaga kawasan kebun dan menanam padi. Tetapi dia tidak mengikut cara yang diminta oleh Raja Pipit. Jadi dia menanam padi tersebut dengan caranya tersendiri dan mendapatkan hasil beras yang butir beras yang kecil seperti maniknya. Jikalau Dayang Petera ini tidak bersikap degil, mungkin masyarakat pada masa kini dapat menanam padi dengan cara yang senang dan mudah mendapatkan butir beras yang besar. Dan untuk ketiga ialah Timbunan Si Penipu. Timbunan Si Penipu ni berdasarkan seorang pemuda yang bernama Timbunan. Dia suka menipu masyarakat di kawasan kampungnya untuk bahan dia dia apa tu? Dia suka berjenaka. Tetapi sikapnya itu mendatangkan keburukan kepada masyarakat di kawasan tersebut lah. Dan kisah yang kelima ialah Apai Saloi dan Dua Hiris Daging. Apai Saloi ini dia seorang yang kurang bijak juga. Pada masa tersebut dia dengan seorang kawannya ini makan di rumahnya. Tetapi Apai Saloi dia salah anggap dan dia cuba untuk memanggil kawannya datang semula, tetapi kawannya menganggap yang Apa Saloi ini inginkan daging dia tu. Dan kisah yang keenam ialah cerita Burung Pung Kapung. Cerita Burung Pung Kapung ini mengisahkan semangat perpaduan antara binatang-binatang dan juga burung pung kapung. Burung pung kapung ni dia banyak membantu tempat di kawasan kampungnya dengan
mereka bersiul dan juga menari di kawasan air dan tumbuhan-tumbuhan serta buah-buahan akan lebat untuk tumbuh lah. Dan kisah yang ketujuh ialah Meriam Tanjung Temelan. Meriam Tanjung Temelan ini secara ringkasnya mereka menjaga kawasan kampung. Dan yang ke-8 ialah bagaimana Keling menjumpai Kumang. Keling menjumpai Kumang ni adalah seorang pahlawan Iban yang memang dia bertekad dan tidak mudah berputus asa sehingga dia menjumpai Kumang. Okey, kalau begitu maksudnya buku ini bukan sekadar kumpulan-kumpulan cerita, tetapi juga setiap chapter tersebut mempunyai mesej budaya yang sangat mendalam. Nampaknya pelbagai nilai dan tema diketengahkan di dalam buku tersebut. Memang kaya dengan nilai dan oleh masyarakat Iban lah kan. Jadi sekarang ini mari kita telusuri isi kandungan dengan lebih mendalam lah. Dalam banyak-banyak cerita tersebut, dalam 8 tajuk yang ada dalam buku cerita tersebut, cerita mana yang saudara Harrison rasa paling menarik perhatian? Sememangnya ada satu cerita yang dapat menarik perhatian saya lah. Cerita yang pertama ialah yang menarik perhatian Meriam Tanjung Temelan. Kisah ini merupakan satu cerita mengenai sebuah bandar bernama Lundu yang terletak di hulu Sungai Kayan. Ada seorang Iban yang ingin menebang pokok di kawasan tersebut, tetapi dia membatalkan hasratnya kerana ada semangat yang menjaga pokok tersebut. Dan sebagai pertukaran tersebut, semangat itu memintanya untuk membuat satu patung, mengukir patung dan meletakkannya di atas bukit. Sebagai gantinya, semangat tersebut akan menjaga kawasan kampung mereka dengan berinteraksi dengan patung tersebut. Sekiranya ada lanun datang dari arah hilir sungai ingin menyerang, semangat yang berada di kawasan hutan akan menyeru patung tersebut untuk melepaskan tembakan meriam. Jadi pemuda Iban yang berada di kawasan kampung mereka akan merasa selamat selepas mendengar tembakan meriam tersebut kerana mereka tahu yang ada lanun ingin menyerang. Oh, okey. Jadi kadang-kadang bila kita membaca kan, ada bahagian yang membuat kita macam berfikir ataupun tersentuh. Jadi ada tak mesej ataupun nilai dari mana-mana cerita dalam buku ini yang saudara Harrison rasa macam dekat dengan kehidupan kita sekarang? Ada tak? Uh, Message moral yang mungkin dapat saya relate dengan kehidupan kita ya. Mungkin cerita rakyat adalah cerminan jiwa dan kebijaksanaan sesuatu bangsa. Ia mengajar kita sebagai satu community menjadi seorang penyelidik, student dan juga pembaca untuk menghargai akar budaya sendiri dan meneladani nilai moral yang murni. Okey, jadi betul lah sebab cerita rakyat ni walaupun lama tapi nilai dia tetap relevan. Contohnya dalam 8 chapter yang saudara Harrison telah terangkan dengan kita, dalam setiap chapter tersebut ada menunjukkan kejujuran, keberanian dan pentingnya semangat komuniti. Nilai yang kita perlukan juga dalam masyarakat moden, bukannya masyarakat dahulu saja. Jadi, kalau sebagai pembaca, adakah buku ini mudah difahami ataupun buku ini banyak menggunakan istilah-istilah tempatan? Uh, Okey, buku ini memang mudahlah difahami kerana gaya penulisan bahasanya adalah penggunaan bahasa Melayu formal dan juga ada kandungan yang memaparkan sedikit perkataan Iban, tetapi dalam buku ini ada
ada glosary lah, glosary ataupun kamus yang menerangkan maksud perkataan IBAN tersebut. Jadi pembaca lebih mudah untuk memahami perkataan IBAN. Okey, jadi maksudnya pembaca dari luar komuniti IBAN seperti saya Ah, pun masih boleh faham cerita ini. Ya, sememangnya boleh faham. Okey. Jadi saya perasan bila kita baca buku-buku cerita rakyat ini kadang-kadang ada yang ditulis dengan gaya moden. Ada juga yang kekal dengan penceritaan klasik. Macam saya sendiri, saya prefer penceritaan klasik. Jadi, pada pandangan saudara Harrison lah kan, pendekatan buku ini macam mana? Adakah ia lebih kepada gaya moden ataupun penulis Hedi Munan ini menggunakan penceritaan klasik? Macam mana tu pada pandangan saudara Harrison sendiri sebagai pembaca? Pandangan saya sebagai pembaca, eh, buku ini lebih menekankan aspek secara tradisional, yaitu suasana tradisional IBAN lah. Kerana penulis Hedi Munan dia menggambarkan, dia dapat berjaya memberi gambaran yang sesuai dan jelas dengan menekankan aspek adat resam, pantang larang dan juga ritual. Jadi melalui penceritaan yang halus, pembaca dapat memahamilah kandungan yang cuba disampaikan walaupun ianya adalah cerita rakyat orang Iban. Jadi semua dapat membaca dan dapat memahami. Okey, jadi saya ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan pembacaan jugalah. Jadi sebagai pembaca muda dan juga saudara Harrison ialah seorang pelajar, apa pengalaman yang paling berharga saudara dapat selepas menamatkan bacaan buku ini? Untuk pengalaman, selepas membaca buku ini, ianya bukan sekadar kandungan dan cuba menghayati isi buku, tetapi saya cuba untuk belajar dan tengok sesuatu isu. Saya juga rasa lebih yakin nak kongsi pendapat sendiri sebab isi dalam buku ini benda yang banyak benda yang dapat membuka minda saya lah. Okey, sebab saya tanya soalan yang berkaitan dengan sebagai pembaca muda, sebagai pelajar, sebab saya pun next soalan ini berkaitan jugalah dengan perkara tersebut. Kalau kita nak tarik minat orang lain untuk membaca, kadang-kadang cara penyampaian itu pun penting. Terutamanya untuk generasi muda, Gen Z seperti saya. Jadi kalau saudara sendirilah diberi peluang untuk mengesyorkan ataupun untuk recommend buku ini kepada kumpulan tertentu, siapakah yang paling sesuai untuk membaca buku ini? Kalau saya nak syorkan buku ini untuk dibaca, rasanya golongan penyelidik dan juga golongan researcher sangatlah sesuai sebab buku ini memaparkan kandungan penggunaan bahasa yang santai dan juga klasik. Sebagai contohnya mungkin sesebuah tugasan ataupun assignment yang diberikan kepada student tersebut meminta student untuk menjelaskan apakah penggunaan bahasa klasik. Jadi buku ini bolehlah digunakan sebagai rujukan. Oh, okey. Okay. Sebab cerita rakyat akan stay relevant walaupun dah beratus tahun diceritakan, nilai dia sebenarnya masih kena dengan setiap kumpulan masyarakat lah. Itu kan maksud saudara Harrison? Betul, betul. Ianya adalah sebuah buku yang general. Okey. Jadi lepas saudara Harrison habis baca buku ni,
Ada tak Saudara Harrison rasa nak cari ataupun baca lagi buku-buku cerita rakyat lain? Mungkin dari kaum lain pula selain dari masyarakat Iban? Ya, memang ada. Memang ada. Mungkin kaum Kadazan ataupun Bidayo orang Ulu lepas baca buku ini saya rasa ingin menelusuri kisah rakyat rakyat bangsa lain. Okey, kalau boleh pilih satu yang mana Saudara Harrison akan pilih? Uh, Kalau boleh pilih satu ya, kalau boleh pilih satu mungkin kisah rakyat dari seberang sana, kisah rakyat Kadazan karena kita pun belum pernah explore ke sana kan. Kalau kita dapat baca kisah mereka, kita akan lebih faham cara pemikiran dan juga budaya yang ada di sana. Betul sebab masyarakat Kadazan memang full of culture lah. Memang different dari masyarakat Iban, dari masyarakat Bidayu, masyarakat Melayu dan sebagainya. Jadi bagus. Itu tandanya buku ini berjaya menarik minat pembaca untuk terus meneroka kaum lain macam itu dan budaya juga. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi soal jawab ini, izinkan saya bertanya secara pribadi. Kalau saudara nak ringkaskan keseluruhan buku ini dalam satu perkataan ataupun dalam satu ayat, apa agaknya yang boleh menggambarkan cerita rakyat orang Iban ini? Kalau nak ringkaskan konteks dalam buku ini, mungkin saya boleh tafsirkan bahawa buku ini adalah tentang kisah nilai dan semangat masyarakat zaman dahulu yang penuh dengan pengajaran dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Dan kalau boleh pilih satu perkataan, mungkin saya boleh pilih budaya. Sebab bila baca buku ini, saya betul-betul rasa dekat dengan budaya-budaya yang ada dengan kepelbagaian kaum di masyarakat kita sebagai satu Malaysia. Okey, budaya. Okey, ringkas tapi padat. Kadang satu perkataan pun dah cukup untuk menggambarkan perasaan kita terhadap sesebuah buku itu. Jadi, terima kasih kepada Saudara Harrison atas kupasan yang cukup menarik. Kini kita buka ruang untuk sesi soal jawab daripada hadirin sekalian. Sama ada secara fizikal ataupun dalam talian lah. Jadi sebelum itu saya beri sedikit ruang kira-kira dalam 2 minit untuk penonton live kita ataupun hadirin kita di sini untuk menyediakan soalan untuk saudara Harrison. Okey, kita ada terima dalam 2 soalan daripada hadirin kita, dari penonton kita hari ini. Salah satu soalan itu adalah daripada Tuan Pengurusi Program kita hari ini, Encik Aziz bin Tuah. Okey, soalannya berbunyi, bagaimanakah cerita rakyat orang Iban mencerminkan adat, pantang larang dan identiti budaya masyarakatnya? Perlu saya ulangkan soalan? Okey, bagaimanakah cerita rakyat orang Iban mencerminkan adat, pantang larang dan identiti budaya masyarakatnya?
cerita rakyat orang Iban ini sememangnya mencerminkan adat larang dan juga pantang Pantang masyarakat larang. dululah. Sebagai contohnya, pantang larang orang Iban yang mungkin saya boleh kongsi, yang saya tahulah. Contohnya, eh, suami tidak boleh menebang pokok yang berjalur merah kalau istrinya ingin bersalin ataupun mengandung sebab risau istrinya akan mengalami pendarahan yang banyak. Dan juga satu lagi contoh pantang larang uh, tidak boleh memecahkan telur menggunakan pisau. Kenapa Kalau tu? nanti istrinya akan susah bersalin lah. Oh, okay. Jadi, okay, jadi soalan yang kedua ialah pada pandangan saudara Harrison, sejauh mana cerita rakyat orang Iban ini masih relevan kepada generasi muda pada hari ini? Sebab saudara Harrison sendiri pun dari kalangan generasi muda, jadi personally saudara Harrison rasa sejauh mana cerita ini relevan kepada saudara sendiri? Uh, Okey. Cerita rakyat ini boleh relevan kerana ianya akan selari dengan akademik-akademik moden. Jadi kita dapat membaca kandungan cerita seperti ini di online database ataupun di mana-mana website. Dan sekarang ni majoriti student memang mencari bahan bacaan klasik untuk digunakan uh, sebagai assignment ataupun task. Untuk saya rasa memang pentinglah cerita rakyat ini sebagai kita dapat menyimpan kazanah-kazanah dan warisan yang ada. Okey, jadi dari jawapan saudara Harrison tadi dapat kita simpulkan bahawa cerita rakyat bukan sekadar hiburan, tetapi juga ia cerminan nilai masyarakat dan medium pendidikan yang dalam membentuk identiti bangsa. Jadi terima kasih atas penglibatan aktif semua yang hadir dalam sesi kita hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada saudara Harrison sendiri atas perkongsian serta kepada semua staf dan hadirin yang ada hari ini dalam menjayakan program telaah resensi buku bersama staf pada hari ini. Semoga sesi kali ini menjadi inspirasi untuk kita terus membaca, meneliti dan berkongsi ilmu melalui bahan bacaan yang berkualiti. Dengan ini, saya akhiri program pada pagi ini dengan ucapan terima kasih.